Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pengalaman saya menjayakan kebun durian ni. Menjayakan kebun durian. Okey. Dekat tengah-tengah ni saya tanam pokok limau. Ada limau madu, ada limau cokun, ada limau bali madu, ada limau bali sangkis. Okey, saya tak sia-siakan ruang yang ada dekat antara pokok durian dengan pokok durian. Tengah-tengah baris ni saya letak pokok limau. Okey, ni pokok limau. Limau madu. Okey. Ni adalah pokok limau bali madu. Okey, saya nak cerita kat tuan-tuan. Pokok limau bali madu ni membantu saya menjanakan income sampingan dah hampir 6 tahun. Okey, tuan-tuan tahu tak, satu pokok ni dia boleh menghasilkan sehingga 300 kilo. Paling banyak satu pokok 400 kilo. Tu paling banyak Okey. Untuk satu kebun ni saya tanam tak penuh lah pokok limau bali madu ni. Anggaran kasar dia punya income satu bulan lebih kurang dalam 3,000. Macam itulah. Okey, memang banyak permintaan dia, memang banyak. Saya boleh kongsi kat tuan-tuan macam mana permintaan tu banyak dekat mana. Bukan setakat dekat pasar saja, bukan jual dekat Pekasari saja, bukan jual dekat taman saja. Secara online dekat TikTok, dekat Shopee, permintaan dia terlalu tinggi. Memang banyak. Tak sempat saya nak post, saya nak packing. Memang permintaan tu kadang 1 jam masuk. Ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 10 kilo. 10 kilo tu jarang-jarang lah. Tapi paling banyak 5 kilo, 4 kilo, 2 kilo. 1 kilo tu kurang. Sebab 1 kilo harga dia saya jual tinggi sikit. Okey, saya letak harga dia RM9.90 1 kilo. Okey, bila dia beli 2 kilo harga tu rendah sikit. Dia akan jatuh harga. Dia jadi lebih kurang dalam RM7 1 kilo. Jadi saya dapat 2 kilo harga dia RM14. Okey, tuan-tuan tahu tak? RM14 tu lebih kurang dalam 7 biji saja. RM14 7 biji sahaja sebab buah ni besar, dia berat. Okey, 1 kilo lebih kurang dalam anggaran 4 biji ke 5 biji. Kalau yang besar sikit tu 3 biji 1 kilo. Tapi biasa saya lebih suka buah yang campur-campur dalam 4 biji ke 5 biji. Saya adjust jadikan 1 kilo. Okey, buah ni sebenarnya tuan-tuan tanam tak rugi. Sebab pokok ni tahan rasak. Nak baja tak perlu pun setiap-tiap bulan. Baja lebih kurang dalam 2 bulan ke 3 bulan sekali sahaja. Okey. Paling syok sekali. Okey, paling syok sekali kera tak minat. Kera dia tak kacau. Untuk pokok limau ni setakat ni tak ada pun. Buah ni lebat bergayut-gayut tepi-tepi hutan, tepi-tepi semak ni. Tak ingin pun. Tapi kalau pisang, bunga durian yang tak manis tu pun dia bedal. Limau ni dia tak nak. Dia tak usik pun. Buah ni banyak tepi-tepi ni. Kadang saya campak-campak pun dia tak usik pun. Yang buruk-buruk tu saya buang luar pagar, dia tak makan pun. Dia tengok je. Okey, ni kelebihan dia. Limau bali madu. Buah dia memang banyak. Tak ada musim. Hari-hari ambil dia berbakul-bakul. Okey, ni saya dah collect sikit. Ada yang minta dalam 3 bakul. Baru ambil. Paling syok sekali. Okey. Ni limau bali madu. Limau madu. Okey, dia sedang berbunga. Paling syok sekali, buah dia banyak tu. Buah dia banyak, lebat macam ni kan. Ni semua dah ambil dah ni. Dah ambil. Bila kita potong, dia akan keluarkan bunga. Dia akan keluarkan buah kat sini. Tempat-tempat yang kita potong tadi tu, dia akan keluarkan buah macam ni. Ni. Banyak sekali. Bukan sikit tau. Ni. Keistimewaan limau bali madu ni, dia tak mudah. Orang cakap kalau bahasa Indonesia dia bunga dia rontok. Kalau kita dia tak larah. Dia mudah lekat.
hujan ke tak hujan ke sama je. Dia tetap akan jadi buah juga. Kalau dia luruh pun sikit-sikit je. Okay, banyak. Saya tanam banyak pokok ni. Walaupun pokok durian dah start berbuah, saya tak buang pun lagi pokok limau ni. Sebab dia boleh janakan income sampingan. Macam ni Ini kalau 1 bulan lagi, saya tak tahulah macam mana bentuk buah dia bergayut-gayut kat sini. Ni Allahu Akbar. Penuh. Ni memang penuh. Buah terik ni, yang ni pokok ni memang penuh. Ini memang 100 kilo juga lah. Kalau dia jadi memang 100 kilo. Okay, sekeliling. Okay, tuan tahu tak? Ini satu tangkai ni lebih kurang dalam 1 kilo. Ni bunga dia. Kalau satu tangkai macam ni, lebih kurang anggaran dia 3 kilo. Bermakna lebih kurang dalam RM20 macam tu lah. Ni lebih kurang 1 kilo lebih. Sebab tu saya cakap pokok yang sedang macam ni, berbunga lebat macam ni, dia berbuah sekali keluar tu lebih kurang dalam 200 kilo, 300 kilo. Kalau tuan-tuan pandai jual 1 kilo RM10, kalau 100 kilo, berapa duit dia kan? 200 kilo. Okay. Tu adalah untuk satu pokok. Dah RM1,000 dah. Satu pokok tu dah RM1,000 dah. Tapi kena pandai lah nak berniaga. Kalau macam saya jual online, memang ada kos untuk pembungkusan lah. Kita nak pergi hantar, selitip, kotak apa semua kan. Memang kena mahal sikit lah. Tapi kalau beli direct dekat kebun, saya jual RM5 ke RM6 saja. RM5 ke RM6 saja. Jadi boleh dapat separuh harga lah. Kalau kata satu pokok tu, kalau jual runcit dapat RM1,000, mungkin satu pokok ni RM500. Ni macam ni. Dia sebenarnya pokok limau ni dia rajin berbuah. Okey, untuk teknik berbuah tu senang je. Kita kena bagi dia stres, jangan siram. Kalau boleh dekat pangkai tu kita tutup dengan apa saja supaya dia tak dapat air. Kemudian kita buka dan kita bagi dia air balik. Macam ni Ni semua ada buah ni. Ni semua ada bunga. Ni semua baru keluar bunga. Ini untuk pokok limau madu. Sama juga pokok limau madu coku ni. Buah dia pun banyak. Buah dia banyak. Dia terus keluar bunga. Terus keluar bunga. Yang bunga-bunga yang putih-putih, yang kecil-kecil. Sebenarnya buah ni saya dah ambil dah. Saya akan pilih kat sini dalam sekilo. Okey, 1 minggu lagi saya ambil dalam 2-3 biji. Pergi pokok lain ambil dalam 5-6 biji. Macam tu lah. Dia tak putus. Buah dia tak putus. Macam ni Pokok dia rendah-rendah je tapi bunga banyak, buah banyak. Sama dengan macam ni. Limau bali madu ni. Pokoknya tak dijaga sangat tapi dia punya buah dia banyak. Okey. Bunga dan putik-putik ni pun banyak sekali. Banyak. Ni. Tuan-tuan memang tak rugi. Tuan-tuan boleh cari dekat Google Rough Durian Farm. Okey, tu kebun saya. Okey, cari juga dekat Google Rough Durian Farm. Dekat situ ada kedai saya. Tengok macam mana permintaan pembeli buah limau bali madu. Okey, macam mana rating yang dibagi. Okey, tengok berapa banyak orang beli. Okey, tu sebenarnya
teknik ataupun tip saya kongsikan macam mana saya menjayakan kebun durian. Macam mana saya nak bagi kebun durian saya cantik. Macam mana saya nak bayar gaji pekerja, beli racun, beli baja, beli apa sajalah, minyak dan sebagainya. Semuanya adalah daripada hasil yang saya tanam pokok limau ni. Memang tak salah. Memang tak salah. Sebab tu saya tak buang pokok ni. Sebab tu saya ambil buah-buah ni. Saya stay lagi menjaga pokoknya. Mana tempat yang tak boleh saya nak simpan pokok tu, terpaksa saya tebang lah. Ada juga 2-3 pokok saya dah tebang. Sebab dia dekat sangat dengan pokok durian. Contoh macam ni. Ni pokok durian. Pokok durian ni ada buah sekarang. Ni pokok limau bali madu. Sebelah dekat sangat Jadi saya terpaksa potong. Saya potong dahan ni, saya potong dahan ni. Okey, banyak saya potong supaya dia tak pergi kat sana. Sebab pokok limau ni dia cepat besar. Dia cepat kembang, rendang. Tapi nak buang pun sayang sebab buah dia tak berhenti. Dia tetap ada buah. Saya tanam, saya tak risau pun cakap buah tu sampai tak ada tempat nak jual. Sebenarnya saya tanam itu adik, mula-mula saya tanam dalam 80 pokok. Saya cakap, saya tanam lagi lah, tambah. Sampailah 100 lebih pokok. Lepas tu saya fikir, mana saya nak jual? Oh, jual kat pasar raya. Tolak kat pasar raya. Sebenarnya pasar raya ni kita boleh jual, tapi sebenarnya dia tak orang cakap tu ambil banyak. Kalau jual kat pasar borong, dia boleh ambil sikit. Dia tak adalah kata, oh saya ambil harga yang ni RM3 sekilo. Sebenarnya dia ambil tapi harga tu murah. Okey. Kalau saya jual kat mana? Saya jual secara online. Saya buat live. Saya jual kat TikTok. Saya jual kat Shopee. Okey. Ada yang datang beli sendiri. Sampai buah. Pernahlah buah tu sampai tak ada. Permintaan tu ada. Buahnya tak ada. Saya letak harga tinggi pun orang nak juga beli. Sebab ada yang setengah tu dia tak pernah rasa. Dia tak pernah makan buah tu. Dia tak pernah tanam pokok, tak pernah tengok. Setengah orang cakap, oh saya dah tanam pokok ni. Saya tebang je. Sebabnya tak sedap. Mungkin faktor yang tak sedap tu, cara pembajaan, penjagaan, ataupun faktor tanah. Kemungkinan lah dia jadi tak manis macam tu kan. Dia jadi tak ada air, tak juicy. Macam saya, alhamdulillah, mana-mana yang datang kat kebun saya ni, dia boleh rasalah buah-buah ni sendiri. Tengok picit macam mana, banyak tak banyak air dia, manis tak manis. Rasalah, boleh lah. Kalau kata datang sini nak makan sampai kenyang, makan lah, free je kat kebun saya ni sebab saya tanam banyak. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.